hubungan di antara ulama dan umara dalam untuk mentadbir dunia dan ummah. Dan kitab yang kita nak bawa pada malam ini, rakan-rakan sekalian, yang mana adik-adik sekalian pun kena kenal lah para ulama ni. Kita biasa hanya menghafal nama-nama pemain Manchester United kalau adalah penyokong dia di sini, belum masuk gol lagi ataupun pemain-pemain Liverpool, kita menghafal kesebelasan utama, tapi kalau kita main bola, kita kebelasahan utama, kita sentiasa kena belasahan. Tetapi pasukan-pasukan besar seperti Liverpool, Manchester ni kadang-kadang kita hafal nama dia, tapi nama orang alim, nama orang yang banyak mengajar kita lupakan. Jadi malam ni kita nak bawa satu kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi yang saya sebutkan tadi, merupakan guru dan sahabat kepada Datuk Seri Anwar, yang mana beliau menulis tentang satu kitab yang sangat baik untuk kita hadam pada malam ini, iaitu Usul Amalil Khair fil Islam, asas-asas kebaikan dalam agama kita, yang mana sebahagian yang kita nak bincangkan pada jam 9 ni pun, untuk kita berhimpun mengingati isu Palestin pun merupakan sebahagian daripada kebaikan-kebaikan yang kita nak buat. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau memulakan dengan satu ayat dalam surah Al-Hajj yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersujudlah kamu, berrukuklah kamu, dan menyembahlah Allah akan kamu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Buatlah amal kebaikan, moga-moga kita menjadi orang yang berjaya. Maknanya dalam kehidupan kita ni, kita nak lahirkan banyak orang-orang yang baik, bukan orang yang jahat. Maknanya tujuan kehidupan kita, adik-adik belajar di IKDBN, tuan-tuan datang pada malam ni, semua nak buat kebaikan. Walaupun kebaikan itu mungkin hanyalah sekecil, tidak dipandang, bahkan tidak dipedulikan manusia, tetapi apabila niat kita untuk menjadi orang yang baik, nak menjadi orang yang soleh, walaupun kita buat baik, orang tak pandang, orang tak peduli pun, kita tak kisah. Sebab itu perkara-perkara kecil, sebagai contoh Nabi SAW bersabda, al-kalimatul thayyibah sadaqah. Kata-kata yang baik, contohnya, jomlah pergi malam ni, kata-kata yang baik adalah sedekah, adalah perbuatan yang baik yang diberikan ganjaran. Contohnya, kita tegur kawan kita, jangan tidur dengan atas sirah, kata-kata yang baik. Walaupun saya tahu ramai yang bertahajud malam tadi, benar nampaknya, ada kelas hari ni penuh tak apalah, tidur dalam majlis ilmu pun dibenarkan sebenarnya, tapi bergila-gila dan ambil nombor gila, dan jangan secara berjamaah, dan jangan lantik imam lah. Dalam majlis ilmu, walaupun tidak mendengar, tapi kita tertidur pun mendapat pahala, walaupun singgah sebentar sahaja, ataupun kita mencari tiang-tiang terpilih. Ada tiang-tiang kegemaran malam ni, dia memang dah cok dah sejak daripada dulu, dia kata ni tiang aku punya, jangan ada orang datang ambil, lepas tu dia tulis di situ, Kamal was here. Okey, itu perkara-perkara yang simple. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, rawahu Tirmizi. Syekh Yusuf Qaradawi mendatangkan satu hadis bahawa anda senyum terhadap kawan-kawan kamu itu, terhadap saudara-saudara kamu itu adalah sedekah. Maknanya kita senyum pun sedekah. Kalau tabung Jumaat lalu depan kita, kalau malas nak mengeluarkan duit, senyum aja. Sebab senyum adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum kepada wajah saudara kamu itu adalah sedekah. Jadi banyakkan senyuman. Senyum itu menggerakkan banyak otot-otot, senyuman yang akan menyihatkan kita daripada muka kita terlalu ketat. Kerana apa? Kerana pasukan yang kita sokong kalah, terpaksa masuk gua. Hadis Nabi SAW juga menyebut, man dalla ala khair kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan ke arah kebaikan, dia mendapat pahala walaupun kita tak buat perkara itu. Contohnya, jomlah pergi himpunan Sumut Flottilla malam ni, yang kita akan jumpa 4 hero-hero kita, dapat pahala. Man dalla ala khair, tunjukkan perkara-perkara yang baik, bukannya perkara-perkara yang jahat. Sebab itu kata Syekh Qaradawi, dalam agama ni ada 10 usul tentang kebaikan.
Bukan hanya mesyuarat je, ada usul. Tapi Syekh Qaradawi sebut ada 10 usul-usul kebaikan. Min maqasid asasiyah li syariatil Islam, daripada makna asas kepada syariah Islam ni ada 10, yang mana kesemuanya mengajak ke arah kebaikan. Yang pertama sekali, kita baca sepintas lalu. Yang pertama sekali kata Syekh Qaradawi, fi'lul khair, kita nak buat baik. Yang kedua, qaulul khair, kita nak berkata perkara-perkara yang baik. Yang ketiga kata Syekh Qaradawi, al-musara'atu ilal khair, kita bersegera ke arah kebaikan. Bersegera nak buat baik ni tuan-tuan, kita kena bersegera. Yang keempat, at-tasabuq alal khair, kita tasabuk ni musabaqah. Pernah dengar kan musabaqah Al-Quran? Apa maksud musabaqah? Jadi seperti bahasa Arab kan. Musabaqah itu bertandingan. Maknanya kita berlumba-lumba membuat kebaikan. Dan contohnya apabila solat, kita berlumba-lumba untuk mendapatkan saf yang pertama. Tetapi amalan masyarakat kita, sila syekh. Kalau ada kosong depan, dia akan mendahulukan orang lain. Itu silap sebenarnya. Perkara baik, dahulukan orang. Perkara keakhiratan, dahulukan diri kita. Perkara-perkara dunia, contohnya makan, dahulukan orang lain. Tapi kita lah yang paling makan, paling juara makan, betul tak? Terima kasih kerana mengesahkan. Kita lah yang paling awal, tak ada masalah. Tetapi itu pun perkara baik kan? Makan perkara yang baik juga kan? Kena berlumba-lumba kan? Yang kelima, ad-da'wah ilal khair, kita menyeru kepada manusia untuk membuat perkara-perkara kebaikan. Mana dakwah? Apa saja perkara-perkara baik yang akan mendapat pahala. Contohnya, kita berdakwah supaya orang suka kepada agama Allah. Macam kawan-kawan tabligh kita kan, ad-da'wah ilal khair. Kalau adik-adik yang minat untuk keluar 40 hari, yang boleh ikut tabligh. Kat sini pun ada Habib buat program dakwah, banyak program dengan masyarakat orang asli. Program ajak orang bukan Islam masuk Islam. Kemudian Habib ada projek pemandu pelancong masjid di Masjid Putra, Masjid Negara, di mana pelancong-pelancong datang. Pemandu pelancong masjid ni akan terangkan tentang seni bina Islam dan juga apa itu Islam. Dan feedback yang mereka dapat sebelum ni, ramai pelancong-pelancong Korea, Jerman, Eropah, mereka tertarik dan masuk Islam. Bukan sahaja melihat seni bina masjid, tetapi mereka kagum dengan disiplin orang Islam yang solat secara berjemaah mengikut imam. Tak pernah orang mendahului imam. Ada tak kita tengok makmum mendahului imam? Tak pernah. Mereka kagum dengan disiplin yang ada. Yang keenam, al-haddu 'alal khair, galakkan orang melakukan kebaikan. Kita galakkan, bukan kita halang. Yang ke-8 kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi adalah niyatul khair. Tak buat baik pun tak apa, niat aja. Tapi jangan semua niat. Solat niat, cuba makan pun niat. Cuba makan niat, kenyang tak? Ada soundtrack pula ganggu ke depan ni. Siapa nama ni adik ni? Tapi dah berubah adik ni. First year student. Okay. Kemudian yang ke-8, minta maaf dia. Ni abang ni, berapa orang? Yang ke-8, fi'lul khair wa in saghara, melakukan perkara kebaikan walaupun kecil. Jangan kita meremehkan perkara kecil, dan kemungkinan perkara kecil tu adik-adik sekalian menyebabkan kita masuk syurga. Jangan memperkecilkan mana-mana perbuatan kebaikan. Yang ke-9, zamul manna'i lil khair, maknanya kita jangan menjadi orang yang menghalang kebaikan. Dah tak buat baik, halang pula. Nanti kita bahas satu-satu dalam tempoh 20 minit ni. Yang ke-10, at-ta'awun 'alal 'amalil khair fardhah. Bekerjasama. Bekerjasama dalam perkara kebaikan adalah kewajipan. Kita buat baik ni bukan nak seorang masuk syurga. Kita nak ramai-ramai masuk syurga. Betul tak? Betul aja. Faham tak faham tu nanti kita buat test. Yang ke-11, ke-10 saja. Okey. Kita bahas
ringkas isyak pukul 8 minit kita berhenti Okey, kita pergi pada yang pertama. Ya, kata Syekh Qaradawi, al-fi'lul khair. Usul syariah Islamiah dalam agama kita ini semuanya mengajak kebaikan, dan yang pertama sekali kita nak orang buat kebaikan. Ya, fi'lul khair. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa ma yaf'alu min khairin falan yakfuru. Ini semua ayat-ayat yang menyuruh kita buat kebaikan. Nak buat baik ni mudah aja. Contohnya malam ni kita share dekat media-media sosial ni. Saya yakin semua yang sedang menaik ni semua sedang berkongsi program malam ni kan. Macam tak betul je. Macam menjawab mesej daripada awet tu kan. Okay. Senangnya nak buat baik ni adik-adik sekalian. Buat baik. Duduk diam dalam majlis ilmu pun perkara yang baik. Mudah nak buat baik dalam Islam. Makan, baca bismillah. Mudah, dapat pahala. Senyum, dapat pahala. Pakai kopiah, pakai smart-smart, cantik-cantik. Semua perkara-perkara yang membawa kepada pahala. Merekod ni macam adik ni, macam coach. Dapat pahala menyebarkan, walaupun bukan dia yang berceramah. Terima kasih, Pak. Walaupun beliau adalah penceramah motivator, tetapi nak buat baik ni orang kata tak perlu kata apa-apa. Buat sahaja. Do it. Pak kata Nike. Do it. Oh, insya-Allah. Rupanya duta Nike rupanya. Do it. Ni beli kat Thailand ke beli kat Malaysia ni? TikTok. Okey, murah Okey, fi'lul khair. Buat baik adik-adik sekalian. Hidup ni jadi belajar IKTBN, tuan-tuan jadi masyarakat warga Parlimen Rembau Negeri Sembilan ni, kita nak jadi orang baik. Kita nak lahirkan masyarakat yang baik di seluruh dunia. Adik-adik tahu, tuan-tuan tahu tak bahawa ada orang jahat dalam dunia ni yang hidup memang dia nak menyusahkan orang. Saya baca satu buku, saya lupa nama buku tu. Memang ada jenayah kumpulan yang merancang untuk memiskinkan seseorang, memiskinkan sesebuah negara. Kalau adik-adik pernah membaca buku John Perkins, The Confession of an Economic Hitman, pernah? Alhamdulillah, bagus pelajar IKTBN. John Perkins mendedahkan beliau menjadi ejen sesebuah negara untuk memiskinkan sesebuah negara dengan memaksa negara tersebut meminjam dengan kadar bunga yang sangat tinggi. Maknanya negara Afrika itu akan terus miskin, dan ada orang jahat memang sengaja mereka nak memiskinkan sesebuah negara supaya negara itu tergadai dan negara itu akan berhutang bergenerasi untuk membayar hutang kepada negara yang meminjam. Baru ni kita dengar negara Indonesia kan naik, pernah dengar kereta api Wush daripada Jakarta ke Bandung. Berapa kerajaan Cina bagi tuan-tuan bagi pinjaman tu? Bilion, 7.7 bilion. Macam mana Indonesia nak bayar balik tu? Mungkin ada sesebuah negara tu dia saja memberikan pinjaman supaya dia boleh menjarah ataupun boleh indirectly menjajah sesebuah negara. Contoh Sri Lanka, beliau memberikan pelabuhan Hambantota di bahagian selatan Sri Lanka kepada sebuah negara, pinjam tak boleh bayar balik, akhirnya pelabuhan tu tergadai. Sengaja kerana dia boleh mendapatkan sebahagian daripada tanah negara Sri Lanka secara paksa. Itu ada, memang ada orang, tuan-tuan sekalian, memang sengaja mereka ini mewujudkan kumpulan untuk menyusahkan orang lain. So adik-adik yang ada ni, janganlah terlibat dalam kumpulan-kumpulan orang yang menyusahkan orang, bahkan menindas orang. Dah lah dia tak buat baik, dia tindas. Macam orang aksiden kan, dah lah kawan kita tu aksiden, dia pergi curi pula barang dompet orang tu. Patut tak? Dah lah orang tu kemalangan, kereta dia rosak, dia cedera, dia ambil kesempatan pula. Bang, kalau lori tembikai jatuh bang terabur, kita nak kutip ke bang? Apa pandangan adik-adik sekalian? Kutip. Nak kutip ke nak letak balik? Ni banyak ni, ikan kepul berterabur kan, tembikai berterabur, macam mana? Apa pandangan? Saya tak ada jawapan. Tapi bukan kita punya kan, mana boleh ambil. Okey, itu yang pertama, buat baik. Kita buat kempen. Ada kawan saya buat kempen, doing good for everybody. Maknanya
buat baik untuk semua orang. Maknanya dia celik mata je, apakah kebaikan yang dia nak buat untuk orang lain. Boleh tak dia sedar? Itu sebab kita masuk syurga. Betul lah, kadang kita tak jangka bahawa benda yang kecil tu menyebabkan kita masuk syurga. Yang kedua, qaulul khair. Kita berkata baik. Wa qulu lin-nasi husna. Dalam surah Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu lin-nasi husna. Berkatalah perkara-perkara yang baik untuk manusia. Kan ada profesor daripada Jepun, nama dia Profesor Masamoto ke apa tak nama dia. Saya lupa nama. Bukan Ajinomoto, bukan Profesor Ajinomoto. Tapi Profesor Masaru Emoto. Kalau tak silap saya, dia buat kajian tentang air kan. Dua air, satu air yang dikatakan dengan kata-kata yang baik. Dia katalah benda-benda baik. Kau ni baik, kau ni budak, kau ni air yang baik, kau ni adalah air yang menghilangkan dahaga. Satu lagi air dimasukkan, dikatakan dengan kata-kata yang buruk. Kau ni celaka, apa semualah, na'udzubillah kan, orang kata celaka, semua contoh tak kan? Dia sebut kata-kata yang teruk dalam air tu. Bila profesor ni buat kajian, dia tengok molekul-molekul air yang disebut dengan kata-kata yang baik tu, dia mempunyai struktur ataupun pecahan-pecahan ke kaca yang sangat indah kan? Dan satu lagi, bila dituangkan dikata dengan kata-kata yang buruk, dia tengok dia punya molekul ataupun dia punya kekaca tu membentuk satu bentuk yang sangat buruk. Apatah lagi kata-kata baik kita sebut pada kawan kita, Kamal, kau ni ada harapan, orang yang baik, mak kau hantar kau belajar kan? Ada kesan tak? Kadang-kadang kita tengok kan, macam PM kita kadang ada kutuk banyak kan. Kadang-kadang bila kita sebut benda baik tu, bagi semangat pada dia. Tak kira tak pemimpin sekarang ke pemimpin dulu ke kan? Ataupun pemimpin akan datang ke, janganlah kita kata-kata benda-benda yang menjatuhkan dan yang kotor ya? Apatah lagi kepada ibu bapa kita, kepada kawan-kawan kita katalah kata-kata yang baik, boleh tak? Wa qulu lin-nasi husna. Berkatalah kepada orang dengan kata-kata yang baik. Berapa ramai orang-orang bila kita sebut kan dengan kata-kata yang baik, dia berubah. Ya ayyadiyallahu bika rajulan khairul laka min humurin ni'am. Kata Nabi SAW, kalaulah dengan kata-kata saudara-saudara sekalian tu boleh menyebabkan seseorang mendapat hidayah, maka kata Nabi SAW, pahalanya seperti seekor unta merah, ataupun equivalent to the modern world, persamaan unta merah pada zaman sekarang ikut siapa dia? X70, Proton X70. Maknanya pahalanya satu kata-kata yang baik menyebabkan seorang amoy, seorang aci, seorang bukan Islam masuk Islam, maka kata Rasulullah SAW, pahalanya seperti seekor unta merah. Bayangkan kalau ramai yang masuk Islam kerana kata-kata baik kita. Bayangkan dakwah ya, qaulul khair. Yang ketiga, al-musara'atu ilal khair. Kita bersegera, buat baik ni kena bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala sebut wasari'u, bersegeralah ke arah kebaikan. Tetapi kadang-kadang kita lah yang tidak bersegera kan? Sebab apa? Kerana kemalasan, kerana kawan-kawan kita yang leka main PUBG. Main PUBG tak salah kan? Main Roblox. Baru ni ada kes kan? Semalam ke? Yang bunuh kerana Roblox. Berhati-hati dengan Roblox ya? Sebenarnya dalam agama ni apa-apa pun perkaranya harus, tetapi manusia lah yang mencorakkan sama ada perkara tersebut akan jadi haram ataupun halal. Game harus, tetapi kalau game sampai melupakan, sampai ada yang mati pun, maka dia adalah haram ya. Kalau adik-adik nak main game, saudara saya nak main game secara profesional, ada waktunya, jaga kesihatannya. Dulu saya waktu di majlis beliau, saya tumbuhkan e-sport Medica dengan 12 profesor daripada USIM untuk galakkan adik-adik kita yang main game ni, main game secara sihat
Dan main game ada agenda dengan menjaga kesihatan, dan juga dalam masa yang sama mereka boleh mendapat dana, menjana keuntungan ataupun menjana pekerjaan daripada permainan game tersebut. Bukan main kosong sahaja, mesti ada disiplin, mesti menjaga kursi dia adalah kursi yang khas, postur badan kena betul dan sebagainya. Jadi yang ketiganya, kata Syekh Qaradawi, al-musara'atu ilal khair. Kita mesti bersegera. Mungkin lepas ni pelajar-pelajar AKTPN boleh buat satu poster, satu slogan, wasari'u, bersegeralah. Kan? Tangan kena kat. Bersegeralah, wasari'u. Kan? Bahasa Arab. Bersegeralah. Ayo. Modal kan? Buat poster sebar, dapat pahala, mudah aja. Yang keempat, kata Syekh Qaradawi, at-tasabuq 'alal khair. Musabaqah, berlumba-lumba buat kebaikan. Macam saf tadi. Kan, saf ni kalau ada kosong kat depan, jangan sila syekh, jangan. Kita berebut-rebut. Pada zaman Nabi SAW, kalau ada pilihan raya, maka akan dibuat pilihan raya untuk menentukan siapa saf yang paling depan. Terpaksa buat pilihan raya. Nampak macam tak betul kan, tapi orang berebut. Berwuduk pun sama. Kalau ada air yang sedikit, hanya cukup untuk 2 orang, kita ada 3 orang, anda kena berebut-rebut untuk berwuduk, bukannya memberikan orang lain. Itu disiplin dalam agama, kefahaman dalam agama. Sebab ramai orang yang bersemangat untuk beragama, kadang-kadang dia silap faham tentang agama. Dan saya pernah jumpa tuan-tuan sekalian, waktu saya dengan Global Peace dulu, bila kita buat hantar bantuan ke dalam Syria, ada seorang budak tu, dia datang jumpa kami. Waktu zaman muda dia memang kaki kelabing. Sini tak ada kaki kelabing. Ada kelabing mouse adalah. Jadi bila dia dah berumur 30-40 tahun tuan-tuan, dia nak berubah. Jadi dia kata, bang, boleh tak kami pergi mengikut misi abang? Saya mengangkat senjata bersama-sama dengan kumpulan Daesh di Syria. Sebab apa dia kata? Saya rasa berdosa dan bersalah, dan perkara yang paling cepat untuk saya mendapat pahala untuk masuk syurga adalah dengan mengangkat senjata, dengan pergi ke Syria, join grup ISIS, An-Islamic State of Iraq wa Syam. Saya sebut An-Islamic, bukan Islamic State. An-Islamic State of Iraq wa Syam, ISIS. Bila saya rujuk mufti wilayah persekutuan pada waktu itu, Sahibus Samahah Dr. Zulkifli Al-Bakri, dia berpesan kepada anak muda seperti kita ni, kena faham apa maksud sebenar agama. Sebab bagi dia tadi, dia faham, dia buat dosa waktu zaman muda. Jadi the fastest way untuk masuk syurga adalah dengan mengangkat senjata. Dia faham gitu agama. Sebab itu di Kuala Lumpur, di mana-mana, kadang-kadang kita lihat kan, mak-mak datin, orang-orang besar, bila mereka dah sampai satu tahap umur, mereka nak mencari agama yang ekspres, syurga ekspres. Jadi itulah agama yang ikut ajaran sesat. Sampai kita tak faham, ada yang ikut ayah pin. Seorang ustazah ikut ayah pin, boleh train tak? Ustazah keluaran Al-Azhar ikut ajaran ayah pin. Itu belum ayah pan lagi, ayah baru ayah pin. Kacapan. Kan? Kita tak boleh nak brain kan? Sebab apa? Mereka salah menanggapi agama. Sebab itu adik-adik yang muda ni bagus bersemangat tentang agama, tetapi mestilah agama itu berasaskan ilmu, kefahaman yang difahamkan oleh ulama. Jadi budak ni, akhirnya kami kata, Dr. Zulkifli pun kata bahawa jihad kepada anak-anak muda di Malaysia bukan mengangkat senjata di Syria, bukannya mengangkat senjata di Palestin, tetapi jihad anak muda di Malaysia, masyarakat di Malaysia adalah dengan menuntut ilmu. Dan adik-adik Tibet yang ada malam ni, fardu kifayah jihad kepada anda semua, fardu ain, untuk anda-anda menjadi pekerja Tibet yang berkemahiran tinggi. Boleh belajar rajin-rajin,
kuasai Tibet bidang anda itu, jadilah pakar dalam bidang anda untuk bangun bersama-sama menyumbang kepada Malaysia menjadi 30 ekonomi terkuat di dunia sebagaimana dalam Pelan Ekonomi Madani, kan? Nak menjadikan Malaysia ni 30 ekonomi terkuat di dunia. Kenapa kita nak jadi 30 ekonomi terkuat di dunia? Kita nak memimpin dunia. Kenapa kita nak memimpin dunia? Kita nak kembalikan balik keadilan kepada seluruh dunia, termasuk Palestin, Myanmar, mana-mana umat Islam yang ditindas, bahkan mana-mana orang bukan Islam yang ditindas pun akan dibela oleh pemerintah Islam. Adik-adik bayangkan zaman Mu'tasim, seorang wanita tua dipermalukan oleh sekumpulan Yahudi, hanya dimalukan, maka orang tua tersebut, makcik tua tersebut melaungkan wa mu'tasamah. Apabila beliau dimalukan oleh sekumpulan Yahudi, beliau menyeru nama Mu'tasim, Khalifah Umayyah ketika itu, untuk mendapatkan bantuan. Apabila seorang lagi mendengar laungan makcik ni yang dipermalukan oleh sekumpulan Yahudi, maka lelaki ini pergi berkuda menyampaikan laungan ini kepada Khalifah Mu'tasim. Maka Khalifah Mu'tasim menghantar bala tenteranya untuk menyelamatkan makcik tersebut yang hanya dimalukan oleh kumpulan Yahudi. Tetapi apa yang berlaku di Palestin? 67,000 sebahagiannya kanak-kanak, wanita dibunuh. Siapa nak bela mereka? Dia kata, mana negara-negara Arab, mana orang Islam yang nak bantu kami? Mana? Tetapi makcik tua hanya dimalukan dengan perkara yang kecil, pemimpin Islam datang membela. Sekarang ni 67,000 dah terbunuh. Siapa nak bela mereka? Kalau kita masih mementingkan diri, kita hanya fikirkan diri kita hanya fikirkan untuk melakukan perkara-perkara kejahatan, tidak mahu melakukan kebaikan. Ya? Itu jihad kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ada 8 minit lagi, kita cepatkan. Ya, yang keempat, tasabuk alal khair. Kita bersegera ataupun berlumba-lumba ke arah kebaikan. Fastabiqul khairat ilallah marji'ukum jami'an. Ya, berlumba-lumba. Ya, kita buat kebaikan. Malam ni kita berlumba-lumba. Mungkin Global Peace yang ada pada malam ini boleh ambil sukarelawan anak-anak muda yang nak berjuang untuk membantu Palestin, boleh daftarkan nama. Betul lah Ustaz Fakhrul Razi. Alhamdulillah, YDP Abi Bugis 9 pun ada malam ni. Beliau ni juga guru takmir. Malam ni dia terpaksa mendengar saya mengajar. Terima kasih. Yang kelima, sikit lagi, ad-da'wah ilal khair. Kita menyeru ke arah kebaikan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kita adalah satu umat yang diberikan kemuliaan untuk berdakwah. Kita diberikan keistimewaan sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan dakwah perkara-perkara kebaikan. Man dalla 'alal khair falahu mithlu ajri fa'il. Kata Nabi SAW, siapa yang menunjuk ke arah kebaikan, falahu, padanya mithlu ajri fa'ilihi. Kita suruh orang baik, boy, kau ni kau pergi sedekah kat budak ni. Bercakap je, orang tu buat, boy tu buat, ataupun Fazil tu buat. Dia dapat pahala, dia suruh je, dia tak buat pun, dapat pahala. Masya Allah. Kemudian yang keenam, al-haddi 'alal khair. Kita galakkan orang buat kebaikan. Sebab kata orang, kalau tak nak buat baik, jangan buat jahat, kan? Kalau tak nak menyenangkan orang, paling kurang jangan menyusahkan orang. Betul tak? Contohnya buat parking. Berapa ramai yang parking menyusahkan orang? Ada yang terasa ke kat sini? Mohon terasa. Parking tu, jangan menyusahkan orang lain. Kebetulan saya seorang sebelah tu dia besar, payah dia nak keluar. Sebab kita parking menyengit, tak tengah-tengah, memudahkan orang. Semalam saya kat Singapura. Saya semalam kat Singapura dengan Persatuan Profesional Muslim Singapura. Saya sarapan pagi di Singapura. Lepas makan kena angkat sendiri, letak ke dustbin, ke bakul piring, dan juga kita tak boleh tinggalkan.
Bila saya sambung belajar di UK dulu tahun 2010, saya tengok orang makan kat McDonald, Kentucky, lepas makan dia kemaskan dan dia letak. Maknanya orang yang datang selepas itu akan bersih. Kita macam-macam dengan tulang ayam terabuhnya. Tak apa, ada orang kerja depan ni, orang akan bersihkan. Kita fikir macam tu, betul tak? Pernah tak kita terfikir buat amal kebaikan memudahkan pekerja dan memudahkan orang yang selepas? Bila saya zarah anak saya di SMK Pedas, saya ajar anak-anak saya, lepas makan kita kemaskan. Bawa tisu, cuci sikit supaya ibu bapa yang datang selepasnya dia mudah. Kan? Tapi dengan nasinya, dengan mi kungfu nya berterabur macam-macam kan. Sebut mi kungfu, lapar pula malam ni kan. Apa makanan malam ni? Menu? Ada menu special ke? Oh, tak ada kan? Makan apa tadi? Toilet sebagai contoh. Toilet. Berapa ramai yang meninggalkan hasil-hasil yang tidak menyenangkan selepas menggunakan toilet? Masya Allah. Kan? Memanglah orang tak nampak, tapi kita cuba buat perkara kebaikan yang mudah. Lepas guna itu kita cuci. Saya selalu bawa benda ni. Saya bawa benda ni. Lepas saya pergi toilet, saya akan spray supaya bukan saja mencuci, tapi janganlah sampai 30 minit pula kau pergi cuci kan. Orang duk kata oleh aku sakit perut ni. Ambil 30 saat cuci balik, kemudian flush. Kan? Benda yang tak perlu tercakap, saya tak perlu papan tanda pun, sila flush selepas guna. Tak perlu. Sebagai orang Islam ada tanggungjawab. Benda baik. Memanglah tak ada orang buat live, kita tengah cuci tandas kan, buat live TikTok kan, aku tengah cuci tandas. Kau buat, tak ada. Orang tak nampak pun. Tetapi memudahkan orang selepas. Bayangkan orang selepas kita, hai baunya wangi. Bayangkan kita lepas makan petai, dah lah tak flush, orang lepas tu, ya Allah, 30 saat dia terpaksa menahan nafas. Harum 30 saat. Bayangkan penderitaan dia tu ketika dah lah dia sakit perut. Penderitaan di bahagian hidung itu memang tak boleh ampun. Okey, boleh tak kita mulakan perkara-perkara kebaikan sebelum kita bantu Palestin yang jauh tu? Betul. Kita bantu dulu benda-benda yang sekeliling kita. Parking, mudahkan orang. Kan? Kemudian banyak lagi perkara-perkara simple. Tadi lepas makan, cuci, kemaskan, letak. Benda yang simple yang dapat pahala. Yeah? Kemudian yang keenam, itulah yang keenam tadi, al-hadir 'alal khair. Maknanya kita janganlah kita galakkan orang buat kebaikan. Buat baik dia sekali, buat baik sekali, buat jahat jangan sekali. Berkali-kali. Ada Fahmi ni, Fahmi Presiden Nabi pun dekat belakang. Dia selalu sebut benda tu. Selamat datang saudara Fahmi, Presiden Nabi yang duduk bersama dengan kita pada malam ini. Boleh berjumpa lah dengan pemimpin gerakan Islam belia malam ni. Yang ke, sikit lagi nak isyarat. Yang ke 7, niatul khair, niat baik. Saya jumpa kawan saya, dia CEO As-Saja Group, syarikat di pangkalan di Turki yang menguruskan ladang-ladang zaitun. Dia sebut pada saya, Jufitri, kata, ya akhi, niatul khair wa aqibatul khair. Banyak kali dia ulang kat saya. Syekh Abdullah Saja, dia Group CEO of Saja Group. Dia punya ladang zaitun yang sangat luas di Turki. Dia selalu sebut kat saya, yang saya ingat, niatul khair, aqibatul khair. Dia kata kalau niat baik, akibat akhirnya akan baik. Banyak kali dia ulang kat saya. Jadi tuan-tuan yang nak melakukan kebaikan, bermula dengan niat dulu. Niatul khair, aqibatul khair. Niat baik, kesudahan yang baik. Yang ke-8, lagi 2, fi'lul khair wa in saghara. Buatlah baik walaupun perkara itu kecil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Walaupun kamu buat sebesar zarah, orang tak nampak. Sebab itu Zahabat menyebutkan bahawa berbuat baik aduhai rakan. Kalau tidak dikenal ikan, dicampak ke laut, tidak dikenal ikan, Tuhan tahu iakah bukan. Buat baik, dahlah manusia tak tahu, campak ke laut, ikan pun tak tahu kebaikan kita, Tuhan tahu iakah bukan. Indahnya kita buat baik ni, orang tak nak tahu, tapi kita sekali buat baik dengan TikTok ni. Buat baik ni kena ikhlas ni. Kena ikhlas ni. Kalau tak ikhlas, sia-sia tuan.
Saya selalu sebut pada aktivis saya, kita buat baik macam-macam, penat, keluar duit, susah payah bergaduh, tiba-tiba kita tak ada niat ikhlas. Sayang. Sayang, sangat sayang. Sebab kita nak pahala akhirat. Hidup kita ni sekejap aja. Saya jadi senator Dewan Negara, saya kena ikhlas. Berujar dalam TikTok semuanya, saya kena niat ikhlas. Kalau sekadar nak tunjuk kita hebat bercakap, sekadar kita nak tunjuk kita bawa isu rakyat, tiba-tiba kita tak dapat redha Allah. Sayang sayang, rugi. Kita nak bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itulah tuan-tuan kesusahan yang kita ada, kita memimpin ni kadang susah, kan? Tiba-tiba kita tak niat, kita tak ikhlas kerana kita nak kejar jawatan, kita nak kejar populariti, kita nak muka kita di banyak masuk dalam poster-poster supaya popular. Kita tak akan ke mana-mana. Yang kesembilan, zamu manna'ilil khair. Islam sangat melarang memberikan amaran keras kepada orang yang menghalang kebaikan. Ya, zamu al-manna'i lil khair. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam, ya, wala tuti' kull halafin mahin hamazin masya'in binamin manna'il lil khair mu'tadil athim. Allah bagi amaran kepada orang yang menghalang kepada orang-orang yang membuat kebaikan. Ramai tak kita jumpa orang yang menghalang buat kebaikan? Kan? Ramai kan? Dan yang terakhir pada malam ini, untuk melabuhkan tazkirah kita pada malam ini, dah masuk dah pun, adalah at-ta'awun 'alal 'amal al-khair al-fardhah, iaitu kita hendaklah berbuat baik, ya, bekerjasama buat baik kepada perkara-perkara kebaikan adalah merupakan kewajipan. Ya, malam ni kita bertahun untuk mengadakan dengan kerjasama IKTBN, Pejabat Senator, Abdi Majlis Daerah Rembau, Global Peace dan semua rakan-rakan yang ada adalah untuk kita bekerjasama ke arah kebaikan. Dan janganlah kita bekerjasama ke arah keburukan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sebagaimana yang saya sedih, saya melawat keluarga adik kita yang hampir dirogol di dekat di sekolah kita ni. Saya ziarah keluarga dia 2 minggu lepas. Saya sedih kerana perbuatan itu dilakukan secara kerjasama. Cubaan merogol adik kita yang umur 4, darjah 4. Dia bertolong-tolong ke arah perkara maksiat, iaitu dia menolong boyfriend dia, untuk merogol adik umur 10 tahun. Marah tak kita? Macam tak marah ni, marah tak kita? Sebab bertolong-tolong ke arah kejahatan. Jadi adik-adik, secara tuan-tuan dan puan, secara kesimpulannya pada malam ini, saya nak ucapkan terima kasih. Dan semoga tazkirah kita pada malam ini ada kebaikan untuk kita menjadi orang yang baik, jauhkan daripada menjadi orang yang baik, kata-kata baik, ya, al-musara al-khair, bersegera ke arah kebaikan. Yang keempat, berlumba-lumba ke arah kebaikan. Yang kelima, kita berdakwah kepada kebaikan. Yang keenam, menggalakkan orang buat baik. Yang ketujuh, niat yang baik. Yang kelapan, melakukan kebaikan walaupun sekecil mana pun perbuatan kebaikan tersebut. Yang kesembilan, janganlah menjadi orang yang menghalang kepada perkara-perkara kebaikan. Dan yang ke-10 pada malam ini, rakan-rakan sekalian, bertolong-tolong ke arah kebaikan dan jangan bertolong-tolong ke arah keburukan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.